Esok ada ujian lah. Kau rasa nak kena study. Weh, jom lah kita lepak sana. Jom. Itu macam Fitri. Dia rajin sangat dia baca buku. Yang study. Jom lah kita study sekali, jom. Jom. Assalamualaikum Fitri. Hang buat apa kat sini? Oh, study no. Awal study. Esok pesa. Awal lagi esok. Janganlah study awal sangat. Tapi awak nak tengok aku study. Mana. Waalaikumsalam. Ni aku tengah baca tentang Penghayatan akhlak ni. Aku baca ada dalam sejam lah, tapi aku tak faham apa yang aku baca. Boleh tak tolong aku terangkan sikit apa tentang penghayatan akhlak ni? Ya, aku tak faham lah tentang akhlak ni. Apa dia punya contoh, dia punya huraian, kau faham tak ni? Oh, senang je ni. Petik jari aku rasa dah faham. Sini aku bacakan untuk kau. Kau ni tak pandai-pandai. Dia macam ni. Ni. Kau faham tak ni? Hilang bodoh ni. Tu pun tak faham lagi ya. Mari kita tengok. Penghayatan Wih, susah lah. Benda lah. Senang macam ni. Aku pun tak tahu lah. So nak peksa ni. Kalau macam tu, kita tengoklah penjelasan kat mana-mana video. Apa kata? Kita tengok YouTube. Itu juga Cuba kau keluarkan phone. Mana phone? Mana phone? Kau buka kat YouTube penghayatan akhlak. Penghayatan akhlak. Yang ni kan? Tekan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. InsyaAllah pada hari ini kumpulan kami iaitu kumpulan 1 akan membentangkan tentang penghayatan akhlak mulia dan sunnah baginda dalam kehidupan Muslim sebagai khalifah. Kami terdiri daripada saya sendiri iaitu Muhammad Fitri Hadi bin Muhammad Khalil. Nama yang diberi Muhammad Amir Ashraf bin Nur Azmi. Dan saya Nik Muhammad Danish bin Muhammad Syahabuddin. Okey, baik, kita akan masuk kepada yang pertama iaitu pengenalan dahulu. Dalam Islam, setiap Muslim dipertanggungjawabkan sebagai khalifah di muka bumi, iaitu pemimpin yang diamanahkan untuk memakmurkan dunia berlandaskan syariat Allah. Tugas ini menuntut penghayatan akhlak mulia dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tindakan, keputusan dan gaya hidup Muslim mencerminkan nilai Islam yang sebenar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala inni ja'ilun fil ardi khalifah." Maksudnya, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Surah Al-Baqarah. Ayat ini menunjukkan bahawa setiap manusia diberikan tanggungjawab untuk memimpin, menjaga dan mengurus bumi mengikut panduan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan masuk kepada isi yang pertama, iaitu penghayatan akhlak mulia dalam tugas khalifah. Sebagai khalifah, asas utama ialah takwa, iaitu takut dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aspek kehidupan. Keikhlasan menjadi tunjang bagi setiap amal supaya tidak tercemar dengan riak atau kepentingan duniawi.
Seperti mana dalam Al-Quran menyebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu supaya kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 21. Penghayatan akhlak takwa menjadikan seseorang Muslim khalifah yang jujur, amanah dan tidak menyeleweng dalam tanggungjawabnya. Jadi, baiklah, seterusnya kita akan bergerak kepada isi yang kedua, iaitu akhlak terhadap sesama manusia. Jadi, seseorang khalifah wajib berlaku adil dan amanah dalam melaksanakan tanggungjawab terhadap manusia dan orang lain, baik dalam kepimpinan, pekerjaan maupun muamalah harian. Seperti mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Maksudnya, setiap daripada kamu adalah pemimpin dan setiap daripada kamu akan dipertanggungjawabkan terhadap apa yang dipimpin. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi pengajaran daripada hadis ini menunjukkan bahawa penghayatan akhlak mulia seperti amanah, jujur dan adil amatlah penting dalam menjalankan tanggungjawab sebagai seorang khalifah. Okay, baik, seterusnya kita pergi kepada isi yang ketiga. Akhlak iaitu akhlak terhadap alam sekitar. Sebagai khalifah, manusia bukan sahaja bertanggungjawab terhadap manusia lain, tetapi juga terhadap alam sekitar, termasuk tumbuhan, haiwan dan sumber bumi. Qala Allah Ta'ala, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Maksudnya, dan janganlah kamu melakukan kerosakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Surah Al-A'raf ayat 56. Rasulullah SAW juga mencontohkan kesederhanaan dalam penggunaan sumber alam baginda, menegah pembaziran walaupun ketika berwuduk dengan menggunakan air yang banyak. Hadis riwayat Ahmad. Terima kasih kepada saudara Fitri atas isi yang sebelum ini. Jadi kita akan masuk kepada isi yang keempat, iaitu akhlak terhadap diri sendiri. Seorang Muslim hendaklah menjaga akhlak terhadap diri sendiri dengan berdisiplin, jujur dan menjaga maruah. Islam menuntut umatnya menghargai nikmat tubuh, akal dan masa yang dikurniakan Allah dengan menggunakannya ke arah kebaikan. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sadaqallahul azim. Maksudnya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Surah Al-A'raf ayat 11. Rasulullah SAW menekankan pentingnya muhasabah diri dan sentiasa berusaha memperbaiki akhlak agar menjadi insan yang mulia dan disayangi Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, terima kasih kepada saudara Amir. Jadi sebentar tadi kita sudah menerangkan terhadap akhlak terhadap sesama manusia, alam sekitar dan diri sendiri. Jadi untuk isi yang seterusnya, iaitu isi yang keempat, kita akan pergi kepada isi akhlak terhadap harta benda. Jadi dalam Islam, Islam sangatlah menuntut seluruh umatnya agar bersikap amanah dan bertanggungjawab terhadap harta yang dimiliki. Kerana harta merupakan pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita gunakan secara halal dan bermanfaat. Seperti mana dalam Al-Quran ada berfirman, wala tubadziru tabdzira. Dan maksudnya, dan janganlah kamu membazirkan segala harta-hartamu secara boros. Surah Al-Isra ayat yang ke-26.
Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di sini bahawa manusia akan ditanya tentang harta-harta mereka, dari mana ia peroleh dan ke mana ia dibelanjakan. Oleh itu, seseorang Muslim hendaklah mengelakkan penipuan, rasuah dan pembaziran agar rezekinya diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih diucapkan kepada saudara Nik dan saudara Amir atas isi yang dijelaskan sebentar tadi. Seterusnya kita pergi kepada isi yang terakhir, iaitu isi yang kelima, akhlak terhadap ilmu. Islam sangat memuliakan orang berilmu dan menuntut umatnya mencari serta menyebarkan ilmu dengan niat yang ikhlas. Ilmu yang diamalkan menjadi cahaya yang membimbing masyarakat. Qala Allah Ta'ala, Kul hal yastawi allazina ya'lamu wallazina la ya'lamun. Maksudnya, katakanlah, wahai Muhammad, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Surah Az-Zumar ayat 9. Rasulullah SAW bersabda bahawa menuntut ilmu adalah kewajipan bagi setiap Muslim. Akhlak terhadap ilmu termasuklah menghormati guru, tidak sombong dengan pengetahuan dan menyampaikan ilmu dengan hikmah. Alhamdulillah. Oh, Macam tu macam tu. Dah faham kan semua kan? Aku faham lah, aku faham. So senang ni, esok exam boleh score. Senang je penghayatan akhlak. Tapi apa penghayatan akhlak? Esok masuk exam macam penghayatan sunnah Rasulullah juga. Ke video ni tak habis lagi ni? Tu memang tak habis lagi tu. Oh patutlah tak habis lagi. Okey. Jom Sambung-sambung kita sambung. okay, kita sambung untuk penghayatan sunnah Nabi Muhammad SAW pula. Okay, jom kita tengok. Alhamdulillah, sudah habis kita membincangkan tentang penghayatan akhlak. Okey, sekarang kita akan masuk kepada penghayatan sunnah Rasulullah SAW dalam kepimpinan dan kehidupan. Jadi insya-Allah saya akan masuk kepada isi yang pertama, iaitu kasih sayang dan rahmah. Rasulullah SAW menunjukkan kepimpinan berasaskan kasih sayang dan kelembutan terhadap umatnya. Seorang khalifah mesti mencontohi akhlak ini dalam mendidik, memimpin dan membuat keputusan. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Surah Al-Anbiya ayat 107. Penghayatan sunnah kasih sayang menjadikan seorang Muslim khalifah yang penyayang, tidak zalim serta menghormati hak semua makhluk. Jadi, baiklah. Terima kasih kepada saudara Amir. Seterusnya, kita pergi ke penghayatan sunnah Rasulullah yang kedua, iaitu keteladanan dan kejujuran. Jadi seperti yang sedia maklum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkenal sebagai ataupun digelar sebagai Al-Amin, yang bermaksud yang dipercayai. Dalam menjalankan tanggungjawab sebagai seorang khalifah, umat Islam wajiblah mencontohi kejujuran dan integriti baginda dalam setiap urusan yang kita lakukan. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Maksudnya, sesungguhnya pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik bagi kamu. Surah Al-Ahzab. Dengan menghayati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang Muslim itu akan melaksanakan tanggungjawab dengan penuh ikhlas, jujur dan dedikasi. Okay, baik, terima kasih. Seterusnya kita pergi kepada penghayatan sunnah Rasulullah SAW dalam kepimpinan dan kehidupan yang ketiga, iaitu keadilan dan ihsan. Rasulullah SAW mendidik umat supaya berlaku adil terhadap semua, termasuklah yang umat yang bukan Islam. Keadilan adalah asas utama pemerintahan baginda di Madinah, iaitu qala Allah Ta'ala, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh. Sesungguhnya
Allah menyuruh berlaku adil, berbuat ihsan, memberi kepada kaum kerabat dan melarang daripada perbuatan keji, mungkar dan zalim. Surah Al-Nahl ayat 90. Ayat ini menjadikan asas pentadbiran Rasulullah SAW kerana baginda menegakkan keadilan sosial, melindungi hak minoriti dan menolak kezaliman. Okey, insya-Allah kita akan teruskan kepada isi yang ketiga, iaitu amanah dan tanggungjawab. Rasulullah SAW menunjukkan contoh kepimpinan yang berasaskan amanah, keadilan dan tanggungjawab terhadap rakyatnya. Baginda tidak menggunakan kuasa untuk kepentingan diri tetapi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Seperti mana dalam Al-Quran, qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menghukum di antara manusia, hendaklah kamu menghukum dengan adil. Surah An-Nisa ayat 58. Ayat ini menunjukkan asas kepimpinan Islam ialah amanah dan tanggungjawab. Rasulullah SAW memerintah Madinah dengan mengutamakan hak rakyat tanpa pilih kasih. Baiklah, sebagai kesimpulan daripada perkongsian kita pada hari ini, secara keseluruhannya, penghayatan akhlak mulia dan sunnah Rasulullah SAW menjadikan seorang Muslim sebagai khalifah yang berintegriti, bertanggungjawab dan membawa kesejahteraan kepada manusia dan seluruh alam. Tanpa akhlak dan sunnah, peranan khalifah akan pincang dan menjauh daripada tujuan asal penciptaan manusia, iaitu untuk memakmurkan bumi berlandaskan rahmat dan keadilan. Seperti mana Quran Allah pernah berfirman, "Wa man yuti'illaha hawar rasul faqad faza fawzan 'azima." Yang bermaksud, dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka sesungguhnya dia telah mendapat kemenangan yang besar. Surah Al-Ahzab. Okey, itu saja perkongsian kami pada hari ini. Kami harap ini dapat memberi manfaat kepada yang melihat video ini. Sekian daripada kami. Syukran ala husni isma'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baru aku faham macam mana penghayatan akhlak dengan penghayatan sunnah ni. Tidak, aku tak faham tadi aku baca. Kau faham ni? Aku pun memang faham lah. Wish, aku pun macam mudah bila tengok video ni kan. Aku dah faham lah tentang penghayatan akhlak. Dengan penghayatan Nabi Muhammad SAW pun aku dah faham gak. Korang semua dah faham kan? Faham lah, kacang ni esok. Okay, jom lah kita Exam. sambung tidur. Dah faham, esok kita goreng je lah kan. Jom. Okay, jom. Sabar. Belum habis lagi. Sabar dulu. Okay, kita akan sambung pada video selepas ini. Ni macam mana kalau yang kita belajar tadi kan, kita nak kaitkan dengan kesepaduan ilmu iman dan amal. Itulah, aku tadi baru teringat yang kita kena kaitkan dengan kesepaduan ilmu dan amal, ciptakan madani sempurna. Itulah, aku lupa pula pasal tu. Itulah. Korang buat apa ni? Pagi tadi kan dah study. Korang study apa lagi? Cuba beritahu aku sikit. Oh, sekarang kami tengah study pasal penghayatan akhlak dengan penghayatan sunnah dalam mengkaitkan tentang kesepaduan ilmu iman dan amal dalam ciptakan madani sempurna. Oh, maksudnya korang nak kaitkan penghayatan akhlak dan sunnah Nabi dengan untuk menciptakan masyarakat madani. Betul. Oh, betul juga
Aku pun tak terfikir ke. Mana tahu esok kau periksa kan. Betul tak? Korang dah ada idea ke? Tak ada, belum lagi. Hmm. Hmm. Kita tanya Pakcik Google. Pakcik Google. Okey. Buka phone. Kita cari. Apa kaitan penghayatan akhlak dan sunnah Nabi dengan menciptakan masyarakat madani? Cuba korang tengok. Yang tu. Betul lah tu. Cuba seorang bagi satu. Apa kaitannya dengan menciptakan masyarakat madani? Okey. Jadi yang pertama ialah mencipta madani sempurna. Jadi ia merupakan hasil kesepaduan daripada 3 unsur, iaitu apabila ilmu, iman dan amal bersatu, maka lahirlah insan yang seimbang antara dunia dan akhirat, rohani dan jasmani, akal dan hati. Jadi inilah insan madani yang sempurna, iaitu ialah insan yang beradab, berilmu, beriman dan berakhlak mulia. Jadi penghayatan akhlak dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentuk masyarakat yang saling menghormati, bertanggungjawab dan berpaksikan nilai kemanusiaan sejagat. Jadi inilah asas sebenar pembinaan tamadun Islam yang gemilang. Okey, seterusnya berkaitan penghayatan akhlak mulia dan sunnah baginda dalam kehidupan Muslim sebagai khalifah dengan penciptaan masyarakat madani sempurna yang seterusnya ialah yang pertama akhlak mulia asas pembentukan peribadi khalifah. Penghayatan akhlak seperti jujur, amanah, sabar dan adil membentuk individu Muslim yang berperanan memimpin diri dan masyarakat. Akhlak yang baik menjadikan Muslim teladan kepada orang lain serta mampu menegakkan keadilan dan kesejahteraan. Yang kedua, sunnah Rasulullah SAW sebagai panduan hidup seharian. Sunnah baginda mengajar cara hidup yang seimbang antara dunia dan akhirat, termasuk dalam kepimpinan, sosial dan muamalat. Seterusnya, mengamalkan sunnah menjadikan Muslim lebih berdisiplin, penyayang dan bertanggungjawab terhadap amanah seperti khalifah. Oh, macam tu. Baguslah korang ni. Baguslah korang ni cepat berfikir. Aku baru tanya, tiba-tiba dah dapat jawapan. Jadi aku rasa aku pun dah ada jawapan aku sendiri. Jadi pada pendapat aku, yang pertama adalah peranan Muslim sebagai khalifah di bumi ini. Jadi setiap Muslim ditugaskan untuk memakmurkan bumi dengan nilai Islam serta menjaga keharmonian antara manusia dan alam. Tugas ini hanya dapat dilaksanakan apabila akhlak dan sunnah dijadikan panduan utama kehidupan. Dan yang seterusnya adalah pembentukan masyarakat madani yang sempurna. Jadi yang kita bincang tadi iaitu apakah hubungan penghayatan akhlak dan sunnah Nabi dengan masyarakat madani. Jadi aku nak beritahulah apa hubungannya, iaitu dengan penghayatan akhlak dan sunnah melahirkan masyarakat yang berilmu, beriman dan berakhlak tinggi. Seterusnya, masyarakat ini juga hidup dalam keadilan, perpaduan dan kesejahteraan yang melandaskan nilai Islam. Jadi ini boleh tak bagi kesimpulan apa yang kita bincang pada hari ini? Okey, jadi daripada apa yang kita bincang tadi kan, so apa yang aku faham, kesimpulannya ialah penghayatan akhlak mulia dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah asas kepada pembinaan masyarakat madani yang unggul lah. Jadi apabila ilmu, iman dan amal bersepadu, lahirlah insan yang seimbang, masyarakat yang berakhlak dan negara yang harmoni. Jadi inilah sebenar-benarnya konsep Malaysia Madani yang kita nak cipta dekat negara kita. Jadi kena seimbang lah. Mesti ada kena penghayatan seimbang. akhlak, mesti ada penghayatan sunnah Nabi, Ya. dan dia akan mewujudkan masyarakat madani. Betul. Yeah. Okey, ni kalau PSC memang dapat 100 ni. Okey, insyaAllah gulak-gulak. Gulak guys. Assalamualaikum. Gulak. Okey dah habis.